projek baru kita Jayco J7. So kita baru ambil, kita nak attempt untuk start lah. Tapi bila kita tengok dia ada apa, dia punya area wiring kita kena tukar dulu lah. Wiring dia kena tukar, dan ada yang kena fix lah. Macam dekat sini kita kena fix lah wiring dia. So wiring kena tukar. So kita beli tu wiring harness dia. Lepas tu kita attempt untuk start lah. Okay, so wiring loom kita dah kita beli, dah sampai. So kita cuba tukar lah. Okay. Wire-wire dia ni ada yang putus lah, dia ada accident. So kita cubalah repair balik dan tagging mana satu yang mana lah. So far ni macam dia punya connector ni, ini pun kita dah beli, nanti kita akan tukar lah, buat balik. Lepas tu ni wire-wire yang putus ni kita akan sambung dan repair lah. Dia punya wire dia yang mana konektor pecah tu, kita akan tukar lah konektor dia. Macam mana nak tahu yang wire ni wire mana? Kita dah belah sini sebab dia area ni yang accident. So kita cuba tengok balik konektor yang sama dengan sebelah sana, sebab sebelah sana masih okey. Dan daripada sana lah kita tengok wire dia dan juga apa dia punya connectors lah. Daripada itu kita tahulah ini sebenarnya untuk apa. Okay. Ada juga yang kita refer kepada wiring diagram. So baguslah kalau kita ada wiring diagram untuk satu kereta, dan kita boleh refer untuk wire mana lah. Macam contoh ni biasanya kalau orang tengok ni memang dia tahulah ni adalah wire kamera. Untuk wire ni dan wire ni, dan ini yang kita kena refer ke ke wiring diagram. So yang ni kita tahu ini untuk vacuum booster, vacuum pump. Okay, yang ni untuk horn. So belah ni kita dah repair. Nanti kita check lah wire-wire putus sama benda. Harap semua dah okey, dan kita tengok belah sana kalau ada yang putus. Okay, so kita kena buka lah dia punya konektor sini. Okay, wire ni kita dah tengok wire ni macam okey sampai ke atas. So sebelum kita sambung, kita nak check dulu dia punya continuity pin sampai ke wire ni lah. Maknanya should be okey lah. Check satu per satu. Okay, so continuity semua okey. Kita boleh sambung lah wire-wire dia. Tagging lah. Ini tagging ni dia tulis ni headlight lah ni. So kita tagging ni signal. Lepas tu ni horn kita tunggu lah. Dengan yang ni pun kita tunggu, nanti kita betulkan.
Okey, ni nak tukar apa nama soket ni dengan soket ni. Soket ni pecah. So kita nak tukar, maknanya kita tukar soket lah. Maknanya kena dipinning balik semua wire-wire ni dan kita masuk dekat soket baru lah. Okey. So kita tengok lah proses dipinning. Ni cover putih dia. Cover putih dia ni biasa duduk macam ni lah. Maknanya kita buka dulu cover putih dia. Biasa macam ni lah. Maknanya kita buka cover dan kita boleh dipinning. Kita dah connect wire-wire dia. So kita test lah lampu. Okay, lampu nyala Wow. Cantik. Semua wiring Jeko J7 ni aku dah sambung balik satu-satu. Masa meter on, aku nampak gear dah boleh masuk P. Dalam hati memang rasa mungkin kali ni dia boleh start. Tapi bila tekan start, gear tetap diam. Warning gearbox faulty masih keluar. Rasa macam dah dekat sangat. Tapi masih ada satu signal yang belum lepas. Tak apa, kita trace lagi. Hari ni dia belum hidup, tapi aku belum give up. Okay, sekarang ni kereta ni dia boleh masuk dah P dan N, tapi tak boleh start. Ni dekat gearbox ni, dia ada shift motor 1, shift motor 2. So bila kita scan hari tu, dia naik shift motor 1. Shift motor 1 ni error. Maknanya mungkin shift motor ni ada kerosakan lah kot. ECU hantar pergi kat ECU kereta. So ECU dia tak tahu kedudukan gearbox tu duduk dekat mana, dalam gear ke ataupun neutral ke ataupun park. So menyebabkan ECU tak bagi untuk start kereta. Maknanya tak boleh nak start kereta sebab dia tak tahu duduk dalam keadaan mana. Sebab bila kita scan, dia ada error dekat shift motor 1. So untuk relearn pun tak boleh. Maknanya kita kena tukarlah shift motor 1. So kita order shift motor 1. Tunggu order dulu. So far ni, kalau kita tengok tu, enjin tak ada mechanical freeze lah.
Maknanya enjin boleh pusing, kita pusing puli, okey. So dekat gearbox pun bila kita tekan untuk dia pergi ke P, boleh pergi ke P, boleh pergi ke N, tapi dia tak boleh maknanya relearn dekat shift motor ni lah. Dan dia tak boleh relearn. So memang dia ada naik error lah dekat gearbox. Mungkin tu sebabkan dia tak boleh start lah.